Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Salatullah wa salamuhu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih diucapkan kepada adinda saya, saudara Sufi, selaku pengacara majlis yang saya kasihi, kekanda saya. Yang pertama, kekanda saya Ustaz Asmullah Ridwan Timbalan yang dipertua PAS Kawasan Gombak. Kekanda saya yang kedua, YB Ustaz Nusi Mahfuz, Ahli Dewan Negeri Semenyih Merangkap yang dipertua PAS Kawasan Hulu Langat. Saya Damang Uri selaku pengarah jentera, dan juga Dr. Fairuz selaku Ketua Penerangan PAS Kawasan Gombak. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat dipertemukan pada malam ini. Yang mana pentas ini berbeza bagi saya kerana biasanya saya berhujah di mahkamah. Kalau bercerita tentang undang-undang, kita berhujah di mahkamah. Tetapi hari ini pentasnya sedikit berbeza untuk memahamkan sahabat-sahabat sekalian tentang undang-undang dan bagaimana aplikasi undang-undang itu dalam sistem kenegaraan. Sahabat adinda saya sebut tentang titah. Saya terus pergi kepada poin untuk menjawab supaya tidak ada ternanti-nanti di dalam kepala kita. Apabila bercakap tentang titah Duli Yang Maha Mulia Sultan ataupun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, dua-duanya kedudukannya sama lebih kurang. Apabila bercakap tentang titah, ia merupakan kata-kata nasihat, perintah arahan yang dikeluarkan oleh Sultan. Maka apakah kedudukan titah? Kedudukan titah itu bagaimana di dalam kerangka undang-undang? Sebelum kita memahami kedudukan titah, kita kena memahami apakah kuasa Duli Yang Maha Mulia Sultan-Sultan dan juga Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Ramai orang tidak faham dan orang mengatakan bahawa kuasa eksekutif. Apa itu kuasa eksekutif? Kuasa pentadbiran. Kuasa pentadbiran ini terletak kepada Menteri Besar kalau di negeri. Kuasa pentadbiran ini terletak kepada Perdana Menteri dan Kabinet kalau di dalam sistem kerajaan persekutuan. Dan orang mengatakan bahawa raja-raja dan yang di-Pertuan Agong ini tidak boleh masuk dan campur tangan terhadap kuasa eksekutif. Kan? Dan ada yang lebih biadab daripada itu mengatakan bahawa raja-raja ini adalah hanya rubber stamp. Tukang cop saja. Adakah benar begitu? Saya nak tanya soalan pertama. Kalau kita dapat surat daripada kerajaan Malaysia, ada atau tidak di sampul surat itu tulis urusan Seri Paduka Baginda? Ada atau tidak? Sebab apa tulis urusan Seri Paduka Baginda? Kalau Sultan ataupun YDPA itu tidak ada kaitan langsung dengan urusan eksekutif, kenapa ditulis surat kerajaan dengan sampul surat urusan Seri Paduka Baginda? Kalau raja-raja ini tidak ada fungsi terhadap kuasa eksekutif dan hanya berkuasa sebagai rubber stamp kata mereka, apa kenanya Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong membuka sidang dewan dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor membuka sidang dewan dengan titah pembukaan sidang? Muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, di dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 dan juga di dalam perkara 50 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor 1959, perkara 50.
Dan wording dia dekat sama dengan Perlembagaan Persekutuan, lebih kurang. Menyatakan bahawa kuasa eksekutif, yakni kuasa pentadbiran, kuasa eksekutif negeri Selangor, kerajaan negeri Selangor, terletak hak kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Saya ulang, kuasa eksekutif kerajaan negeri Selangor terletak hak kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Rubber stamp ke? Tetapi kuasa eksekutif itu boleh dijalankan, ini dalam perkara 50 ya, boleh dijalankan oleh Baginda Sultan atau Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Boleh dijalankan oleh Baginda Sultan atau Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Hari ini yang menjalankan urusan pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor adalah Menteri Besar dan esko-eskonya yang bersidang di dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Esko-esko, Datuk Izham ke siapa ke, Menteri Besar Datuk Amiruddin ke, semua ini di dalam kerangka Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, kuasa eksekutif Kerajaan Negeri Selangor. Tetapi perkara 50 jelas menyatakan kuasa itu asalnya, letak haknya adalah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, boleh dijalankan oleh Baginda atau Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Maksudnya apa? Maksudnya tidak benar kalau kita menyatakan bahawa Sultan ini has no business. Kalau kita kata Sultan, Duli Yang Maha Mulia Sultan ni has no business dengan eksekutif, itu salah sama sekali mengikut kerangka Undang-Undang Tubuh Negeri. Benar Baginda telah delegate, menyerahkan kuasa itu, menyerahkan pentadbiran itu kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, kepada Menteri Besar. Tetapi untuk mengatakan bahawa Baginda tidak boleh memberikan titah berkenaan dengan isu-isu eksekutif, termasuk isu projek penternakan babi, ini adalah satu perkara yang amat-amat bertentangan dengan undang-undang. Jadi kalau titah Baginda di permulaan persidangan Dewan Negeri yang ke-15, baru-baru ini, kekanda saya ada dalam Dewan, bertitah dengan begitu jelas. Baginda mengatakan jangan ada lagi mereka yang menimbulkan isu tentang penternakan babi. Kerana Baginda sudah menegur berkali-kali, tetapi masih ada yang buat-buat tidak faham dan tidak mengerti. Maka ini perlu dihentikan kerana Baginda telah berkali-kali menyatakan projek penternakan babi di Bukit Tagar ke, di Kuala Langat ke, berskala kecil ke, berskala besar ke, moden ke, teknologi tinggi ke, zero discharge ke, buat biogas ke, ini semua sudah tidak perlu dan relevan dalam negeri ini. Kerana negeri ini tidak boleh berkompromi dengan pencemaran. Kerana negeri ini tidak boleh berkompromi dengan perkara yang boleh menjejaskan kualiti hidup rakyat negeri Selangor. Ini titah Baginda. Maka ketika titah itu telah diberikan, diucapkan, diungkapkan di permulaan sidang, ada pula yang buat-buat tidak faham. Yang ni boleh sebut nama. Sebab fakta. Ahli Dewan Negeri Seri Kembangan Wong Siu Ki. Betul? Di dalam ucapan titah, ucapan perbahasan titah Baginda, dalam ucapan perbahasan titah, walaupun, yalah ampun tuanku, mohon memberi pandangan dan sebagainya, adalah dia kata, tetapi menimbulkan semula cadangan untuk melakukan projek penternakan babi di negeri Selangor, kononnya dengan kaedah berteknologi tinggi. Sedangkan Baginda sudah kata jangan ada lagi cadangan ini. Tutup
Full stop. Timbul lagi. Apakah mereka ini tidak memahami apa yang saya katakan tadi, perkara 50? Apakah mereka ini tidak memahami bahawa titah baginda itu sebenarnya boleh merupa satu arahan kepada eksekutif yang menjalankan kuasa eksekutif bagi pihak Sultan Selangor untuk menurut arahan tersebut kerana ia adalah arahan daripada kerajaan. Yang Sultan sebut kerajaan beta, kerajaan beta. Nah, ini satu lagi masalah. Ramai yang mengatakan bahawa Sultan ini adalah tidak boleh campur tangan di dalam politik. Benar. Sultan tidak boleh campur tangan dalam politik. Sultan tidak terlibat dalam politik. Tetapi Sultan itu adalah kerajaan. Kerajaan itu adalah Sultan. Semua Sultan, duli-duli yang mahu Sultan di negeri, di negara kita akan sebut dalam ucapannya apa? Kerajaan beta. Kerajaan itu adalah Sultan. Sultan itu adalah kerajaan. Jadi kalau Sultan bertitah berkenaan dengan pentadbiran kerajaan, tidakkah itu berupa satu arahan? Tidakkah itu berupa satu petunjuk bahawa apa yang disuarakan oleh kerajaan yang dimiliki oleh Sultan itu perlu dilakukan segera, tanpa sebarang kompromi, tanpa sebarang syarat, tidak terbuka lagi kepada perbincangan, tidak terbuka lagi kepada cadangan baru dan perlu dilakukan tanpa sebarang kompromi. Jadi adun Seri Kembangan ni cerita apa? Kemudian disambut oleh pemimpin DAP yang lain. Oh, ini kebebasan bersuara. Ini adalah equality. Kesamarataan. Perkara 8, kurungan 3. Kalau syarah perkara 8 ni, sampai ke 12 tak habis. Mereka menggunakan hak asasi kebebasan bersuara, berlindung di sebalik kebebasan bersuara, berlindung di sebalik kesamarataan di bawah perkara 8. Kononnya, adun ahli Dewan Negeri Seri Kembangan yang mempertikaikan, mengemukakan semula cadangan yang sudah di-full stopkan oleh baginda sebagai satu kononnya ini kebebasan bersuara kami. Kononnya apa salahnya kami bersuara? Nah, ini masalah DAP ni. Apa salahnya kami bersuara? Ini hak kesamarataan. Ini hak kesamarataan. Dan inilah yang diperjuangkan oleh DAP. Ustaz Hasbullah sebut tentang PAP. Sejarah lama. Saya nak baca satu untuk memahamkan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Yang disebut kesamarataan tu apa benda? Apa ada di dalam kepala pimpinan DAP ini? Ini fakta. Saya nak sebut deklarasi setapak. Tuan-tuan boleh Google deklarasi setapak. Masih ada di dalam website DAP Malaysia. Dalam kes YB Mastura lawan Lim Kek Siang, Lim Guak Eng, saya bertanya soalan yang sama kepada Lim Kek Siang dan Lim Guak Eng. Setuju atau tidak? Deklarasi setapak itu masih ada di dalam website DAP dan ia berbunyi begini. Dengar betul-betul. Deklarasi setapak memperkukuh pandangan DAP bahawa dalam proses membina negara, kesamarataan etnik harus menjadi prinsip paling penting. Dan di atas prinsip inilah pengasingan rakyat ke dalam dua kelompok, Bumi Putra dan bukan Bumi Putra, ditentang. Maksud apa? Maksudnya DAP ini tidak boleh menerima di dalam deklarasi setapak. Tidak boleh menerima ada Bumi Putra, ada bukan Bumi Putra. Tidak boleh menerima. Ini dalam deklarasi setapak, bukan saya reka. Bukan saya reka. Mereka tidak boleh menerima sebab sama rata tadi. Sedangkan di dalam perlembagaan persekutuan itu jelas. Bumi Putra ini ada keistimewaannya. Orang Melayu itu ada keistimewaannya. Agama Islam itu terletak di satu kedudukan yang tinggi sebagai agama persekutuan.
Ada tanah rizab Melayu, ada regimen askar Melayu. Ada peruntukan-peruntukan khusus tentang mahkamah syariah. Ada peruntukan khusus tentang agama Islam, pusat zakat, institusi Baitul Mal dan sebagainya. Ada perkara khusus di dalam senarai 2 perlembagaan persekutuan yang memberikan kuasa kepada negeri untuk membuat undang-undang perihal agama Islam. Ada atau tidak perlembagaan persekutuan menyebut tentang kuasa gubalan membuat undang-undang tentang agama Kristian? Ada? Tak ada. Jadi kedudukan itu istimewa. Tetapi mereka ini sangat-sangat suka memperjuangkan kesamarataan. Konsep Malaysia yang dibawa oleh PAP sebelum keluar daripada Malaysia. Muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Kalau semua pimpinan kita faham kerangka perlembagaan ini, tidak timbul isu titah itu disanggah. Tidak timbul titah itu ingin ada pandangan berbeza. Sebab itu kita jalan ke bangunan SUK semalam. Kita menyerahkan memorandum kepada istana. Kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor menyatakan ikrar taat setia kita kepada institusi diraja. Apa perlu kita ikrar taat setia? Kenapa yang PAS ini sungguh-sungguh sangat untuk taat setia kepada institusi diraja? Ada mereka mengatakan, oh ini ingin menunggang pula institusi diraja. Sebenarnya apa? Sebenarnya, institusi diraja itu satu institusi. Muslimin dan muslimat, saya singkap kembali. Betapa tegasnya orang Melayu mempertahankan institusi diraja apabila cadangan Malayan Union ditolak oleh orang Melayu. Sebab apa? Menjejaskan kuasa sultan-sultan Melayu pada masa itu. Itu orang Melayu. Itu bangsa kita yang tegas. Apabila institusi diraja dicabar, kita tolak Malayan Union. Kita tolak Singapura daripada Malaysia apabila mereka mahu membawa konsep Malaysia. Kita haramkan Parti Komunis Melaya apabila mereka membawa unsur-unsur subversif. Kita pertahankan Raja-Raja Melayu bukan kerana batang tubuh Raja Melayu itu, minta maaf saya cakap. Kita pertahankan Raja-Raja Melayu kerana institusi inilah merupakan benteng terakhir agama Islam. Institusi inilah merupakan benteng terakhir umat Melayu di atas muka bumi Malaysia ini. Kalau faham tu jelas, ha? Kan? Kalau faham itu kita jelas. Bukan kita nak pertahankan apa, tapi agama Islam dan orang Melayu. Muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Sebagaimana saya singkap sejarah kerajaan dan masyarakat kita ini kental dan tidak berkompromi perkara asas. Kita tidak berkompromi tentang agama Islam. Kita tak berkompromi tentang perkara-perkara asas tentang keistimewaan orang Melayu. Daripada dulu lagi kita tidak berkompromi. Tetapi kerajaan pada hari ini adalah kerajaan yang berkompromi hampir semua perkara asas. Kalau dalam peribahasa Melayu kita panggil lembu kena cucuk hidung. Betul tak? Lembu kerajaan, minta maaf lah, kerajaan lembu kena cucuk hidung, tu peribahasa. Bukan saya kata kerajaan ni lembu. Kerajaan ini ibarat lembu kena cucuk hidung. Apabila ditekan, ikut. Apabila ditekan, ikut. Dahulunya kerajaan ini, dahulunya pemimpin yang sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemimpin yang sama berjanji reformasi. Reformasi yang pertama dijanjikan adalah pemisahan kuasa Perdana Menteri dengan Menteri Kewangan. Itulah perkara pertama yang dia buat. Kerajaan ini adalah kerajaan lembu cucuk hidung kerana kompromi isu pendidikan. Ustaz Sebullah sebut tentang UEC. UEC ni bukan isu baru. Seawal Akta Pendidikan 1961 diperkenalkan apabila kerajaan mewajibkan semua sekolah menukar bahasa pengantar kepada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, siapa yang tak puas hati?
1961. Siapa yang tak berhati? Sekolah Cina. Sekolah Cina tidak berpuas hati apabila Akta Pendidikan 1961 diperkenalkan kerana mewajibkan bahasa pengantar bahasa Melayu atau bahasa Inggeris ketika itu. Kerana mereka mahu mengekalkan bahasa Cina. Mereka tak puas hati. Lantas mereka buat sekolah mereka. Sekolah Persendirian Cina. Siapa yang tubuhkan? Dong Zong ataupun Don Jiaozong. 1975. Daripada 1961 sehingga 1975 itu tidak ada periksa yang bersepadu. 1975 ditubuhkan. Mereka menubuhkan satu peperiksaan bersepadu, namanya apa? UEC. Itu sejarahnya. Daripada 1975 UEC diperkenalkan, ditekan kerajaan. Iktiraf UEC, iktiraf UEC. Benarkan pelajar yang ambil UEC masuk ke IPT. Benarkan mereka kerja dengan kerajaan. Menjadi penjawat awam. Mereka tekan dan terus tekan. Secara politik, secara melalui masyarakat, melalui wacana, melalui penulisan. Bukan cerita baru. Tetapi kerajaan dulu bukan kerajaan lembu cucuk hidung. Kerajaan dahulu, tak kira lah. UMNO ni dulu ada juga dasarnya. Kena sebut lah kan. Kerajaan dahulu mempertahankan. Kita tidak mengiktiraf UEC kerana kita tahu. Kita perlu tetap dengan Akta Pendidikan. Kita perlu tetap tegas dengan dasar pendidikan. Yang mana dasar pendidikan kita bahasa pengantar itu mesti bahasa Melayu. Perlu mempelajari sejarah Melayu. Perlu ada nilai-nilai bangsa Malaysia. UEC ni dikawal oleh Dong Zong. Dong Zong ni apa? Dong Zong ni persatuan. Association. Persatuan. Kan? Dong Zong ini satu persatuan. Pertubuhan. Mudah cakap. NGO. Mudah cakap lah. Dia technically bukan NGO per se, tapi association. Satu pertubuhan. Jadi satu pertubuhan ambil alih peranan lembaga peperiksaan, buat periksa sendiri, buat soalan sendiri, semak jawapan sendiri, bagi keputusan sendiri. Persatuan. Lahirlah graduan-graduan yang lulus UEC. Kemudian tekan kerajaan untuk iktiraf peperiksaan yang dikelolakan oleh satu persatuan yang menggunakan bahasa pengantar Mandarin. Perlu iktiraf tak perlu iktiraf? Tak perlu. Ini bukan isu Cina. Ini bukan isu India. Ini bukan isu kaum lain. Tapi ini adalah isu kita berkompromi dengan sistem yang mahu keluar daripada sistem kerajaan. Itu isunya. Kita ada Akta Pendidikan yang jelas. Orang kata, oh, ni tahfiz pun okey. Kita bukan masalah tahfiz. Budak-budak tahfiz yang saya kenal semua kawan-kawan kita. Anak saya juga sekolah tahfiz tapi ambil SPM. Apa masalahnya? Sekolah-sekolah kerajaan negeri di negeri Kelantan. Betul, mereka tahfiz. Tapi mereka ambil SPM. In fact, sekolah-sekolah tahfiz di Kelantan dan Terengganu lah SPM-nya paling cemerlang. Betul tak betul? Kita ada sekolah imtiaz di Terengganu. Kita ada Ma'had Tahfiz Sains di Tanah Merah. Kita ada Ma'had Tahfiz Pulai Condong. Ini semua sekolah kerajaan anak negeri Kelantan. Resultnya begitu hebat. Straight A ini perkara biasa. Tetapi ambil SPM. Kerana apa? Kerana kita orang Islam. Kita orang Melayu faham. Kita perlu ikut sistem negara ini. Kenapa yang mereka tidak mahu faham? Nak buat sistem sendiri. Itu isunya. Itu isunya. Kalau kita pergi detail, itu masalahnya. Tetapi kerajaan lembu cucuk hidung pada hari ini kompromi. Kita tahu siapa yang menekan di belakang, tak payah sorok.
DAP dengan jelas menyatakan dia nak, ini perjuangan dia. Perjuangan DAP nak kita mengiktiraf UEC, betul atau tidak? Kerajaan pada hari ini tunduk ibarat lembu dicucuk hidungnya, betul atau tidak? Minta maaf lah. Itulah yang berlaku. Kompromi, kompromi, kompromi dan terus kompromi. Apa lagi yang tinggal nanti? Dan hari ini titah Tuanku Sultan juga seolah-olah mahu dikompromi. Kompromi isu penternakan babi. Bolehlah kita buat juga. Nak buat juga. Bolehlah kita iktiraf UEC. Bolehlah itu, bolehlah ini. Muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Itu cerita kerajaan persekutuan. Kalau nak cerita banyak lagi. Banyak lagi kebobrokan. Ustaz Hasbullah sebut rain drift. Satu lagi kompromi. Kita ni, kerajaan, kalau perasan kerajaan Madani, di peringkat persekutuan ataupun di peringkat Selangor, masalahnya mereka suka berselindung di sebalik data-data yang bunyi hebat-hebat. Oh, kita berjaya menarik pelancong. Kita berjaya menjana 200 juta dalam rain drift. Betul tak betul? 200 juta kononnya 50 juta atas kutipan tiket yang diberitahu kepada kita masuk free. Kutip tiket. Celah mana? Tapi kita kutip 200 juta dalam masa 3 hari. Sebab itu kita perlu buat lagi rain drift. Dan ada cadangan untuk buat lagi tahun depan dengan lebih besar lagi. Rain drift ni apa? Rain drift ni, tengoklah. Allah, kita tengok pun penat kita tengok. Yang anak Melayunya, yang gadis-gadis Melayu bertudungnya pergi terkinja-kinja, disembur air. Cerita apa ni? Campur lelaki wanita itu satu isu. Saya tulis di Facebook, saya katakan bahawa orang Islam ni tidak ada red line dia. Ada garis merah yang jangan cross, jangan kita lintas garis merah ini. Pertamanya bab pergaulan lelaki wanita. Kita tak boleh cross benda ni. Ini kita pertahankan, bukan PAS saja. Siapa-siapa pun. Sebab itu kita tengok PMX Salam dengan pemimpin wanita, kita rasa macam sembang ya ni. Betul tak? Sebab itu garis merah. Itu suruhan agama. Keduanya aurat. Kita tak boleh. Betul, ada orang Melayu, anak-anak kita yang tidak menutup aurat. Tetapi kita menasihat, kita tidak kompromi. Kita tidak buat secara terbuka dan redha dengan apa yang berlaku. Tapi dibuat rain drift. Bukan takat tidak mementingkan bab pergaulan dan aurat. Disimbah pula air. Ditiru pula macam songkran. Lepas tu dikatakan di Kedah pula pun buat juga. Ini cyber trooper Madanon ni. Di Kedah pun ada songkran. Sanusi buat songkran juga. Itu dibenarkan kepada masyarakat Siam dalam kawasan tertutup. Songkran di Kedah itu memang budaya masyarakat Siam. Tuan-tuan dan puan-puan tahu masyarakat Siam berapa banyak di Kedah. Banyak daripada yang ada kat tempat lain. Sebab dia dekat dengan border. Maka dibenarkan masyarakat Siam. Ini menunjukkan rahmat kerajaan Islam kepada kaum-kaum bukan Islam. Kita raih masyarakat Siam. Kita raih masyarakat bukan Islam Cina dan India. Jadi tidak benar kalau katakan PAS ini, kerajaan PAS ini tidak akan tutup semua kuil. Itu isu lain pula. Tutup semua tokong yang ada. Tidak benarkan semua perayaan itu, tidak benar. Pergi ke Kelantan, sahabat tahu. Pergi ke Terengganu, pergi ke Kedah. Tapi kita, yang perlu kita pegang adalah kita benarkan di dalam keadaan terkawal. Selagi mana ia tidak menjejaskan ketenteraman awam, kita benarkan. Perayaan Deepavali, benarkan. Terkawal. Tetapi kalau buat di atas jalan di Bukit Bintang, dan menjemput anak-anak kita, terbuka kepada semua kaum dan golongan, Melayu Islam yang bertudung untuk sama-sama pergi, tidak dilarang anak-anak kita sama ada bawah umur ataupun atas cukup umur untuk pergi sama-sama bermandi di atas
Jalan di Bukit Bintang ini apa? Ini bukan keterbukaan. Ini menghancurkan budaya ketimuran dan budaya Melayu kita. Satu lagi kompromi. Sebab tu saya kata kerajaan ni dia kompromi semua benda. Walaupun esok lusanya dia buat Quranik Madani. Cantik di atas jalan yang sama. Quranik Madani itu kita cantik. Bacalah Quran. Buat. Selawat. Program dan sebagainya kita buat. Tetapi kadang-kadang kita berfikir. Tanya, ni jujurlah. Hujan. Sikit lagi ni, Ustaz Nusi pula ni. Anak, dia semangat ni. High pitch ni. Isu banyak ni. Isu banyak nak cerita ni, Syekh. Kita lah. Kalau kita direzekikan Allah untuk mengambil alih kerajaan negeri Selangor. Boleh tak boleh? Mengambil alih kerajaan negeri Selangor. Kita buat Quranik week. Kita buat berselawat. Kita buat. Adakah kita nak selit program Rain Rave ni? Logik akal ke kita nak buat program macam ni? Kita selit celah-celah Quran, celah-celah majlis selawat, celah-celah majlis agama dan tarbiyah. Logik ke kita nak selit benda ni? Adakah kita akan berkompromi dengan perkara ini? Adakah kita akan berkompromi dengan budaya-budaya luar yang akan mencemarkan anak Melayu kita? Sebab tu kena ambil kerajaan ni. Sebab kerajaan yang ada pada hari ini berkompromi semua benda. Bab reformasi, bab janji, kebebasan bersuara, kedudukan institusi diraja, budaya Melayu, budaya Islam, semua dia kompromi habis. Tidak katakan dia tidak buat program Islam, tidak. Dia buat. Tetapi dia berkompromi di dalam perkara yang lain. Dan itu yang kita tidak boleh benarkan. Kerana kerajaan Melayu, kerana masyarakat Melayu, kerajaan Malaysia ni dulu-dulu kala tidak akan berkompromi dengan perkara-perkara macam ni. Kalau cerita bab undang-undang, saya teringat satu kisah yang sangat menyayat hati. Bagaimana Natrah. Pernah dengar Natrah? Seorang saja Natrah ni. Natrah Huberdina Hertog. Seorang Belanda, kelahiran Belanda, dia masuk Islam. Duduk dengan keluarga Islam. Kemudian bapa dia datang untuk mengisytiharkan Islam dia itu tidak sah. Pergi ke mahkamah. Masa tu mahkamah di Singapura. Orang Melayu buat apa? Perarakan besar-besaran. Mempertahankan akidah seorang gadis yang bukan anak Melayu. Anak Belanda. Muka Belanda. Tetapi kita mempertahankan akidah orang Islam ini. Akidah gadis ini. Bersungguh-sungguh pertahankan walaupun akhirnya kita kalah. Itu kita. Itu kita. Masa dulu. Tapi kita hari ini sebut kerajaan Madani. Bukan kita lah, dia lah. Kerajaan Madani. Tetapi di mana madaninya? Apakah kita masih pertahankan perkara-perkara asas? Kalau ditanya, Maria Huberdina Hertog ni sudah meninggal dunia. Dan diberitakan malangnya, Maria Huberdina Hertog ni tidak meninggal dalam Islam. Kerana apabila tiba di Belanda, Kristian terus ambil dia. Itu kegagalan kita pada masa dulu, walaupun kita pertahankan. Tapi itulah yang berlaku. Tapi kalau tanya pejuang-pejuang Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ahmad Ibrahim yang menjadi lawyer pada masa itu, itu inspirasi saya. Sebagai seorang lawyer, inspirasi saya adalah Profesor Ahmad Ibrahim mempertahankan Maria Huberdina Hertog pada masa itu. Dia yang tubuhkan mahkamah syariah, pisahkan kuasa mahkamah syariah. Kalau tanya dia ni apa yang berlaku pada hari ini, saya rasa dia pun sedih. Perjuangan dia selama ini untuk menegakkan agama melalui kerangka perlembagaan. Ni bukan kita nak buat revolusi ni. Ni bukan kita nak buat jihad apa nak tukar sistem kerajaan ni, tidak. Kita mengikut kerangka perlembagaan. Kita ikut undang-undang.
Tapi apabila kita kompromi satu demi satu, saya tidak tahu lagi apa yang tinggal. Dan begitu juga, ni poin akhir, kerajaan negeri Selangor pada hari ini, kita kena tukar kerajaan ni. Kerana kerajaan ini gagal menyelesaikan masalah rakyat, tetapi asyik-asyik tak tahulah. Bangga dengan kejayaan dan indikator ekonomi. Sebab itu saya sebut, kerajaan ini berbangga dan berselindung di sebalik data-data yang hebat. Oh, kita kutipan hasil dibentang dalam sidang dewan. Kutipan hasil kita 3 bilion. Oh, hebat 3 bilion ni. Kutipan hasil 3 bilion. Kita telah menoktahkan miskin tegar. Kan? Betul lah tu. MB Sanusi kata tu. Kita telah menoktahkan miskin tegar. Kita bayangkan seolah-olah apa? Seolah-olah tak ada dah orang ni susah ni. Di Selangor ni tidak ada langsung orang-orang yang susah. Bila kita cek statistik daripada Lembaga Zakat Selangor 2003 hingga 2004, ada 14,000 asnaf baru yang didaftarkan. 14,000 yang baru didaftarkan sebagai asnaf. Apa yang tak ada miskin tegar ini? Dalam masa yang sama kita semak data e-Kasih. Yang dapat bantuan data e-Kasih ni. Yang terima bantuan masih ramai. 21,000 orang masih terima bantuan. Dan berpuluh ribu lagi orang masih menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Di negeri Selangor. Negeri yang paling kaya di Malaysia. Negeri yang hasilnya 3 bilion ringgit. Kita rasa macam duduk negara kaya ke? Rasa atau tidak? Kalau tuan-tuan semak 3 bilion ni, saya semak-semak 3 bilion ni dia punya hasil tu sama dengan satu negeri, Philadelphia di Amerika Syarikat. Ada 2 negeri yang sama. Kalau kita tengok, main hebat lah 3 bilion ni. Kan? Tapi kita ni rasa maju macam Amerika ke? Kalau ambil bab kemajuan lah. Yang dia kata asnaf masih ramai dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, inilah kegagalan kerajaan negeri Selangor. Cerita buka cyber park, buka teknologi park, buka taman industri ini, taman industri sana, taman industri sini. Tetapi mereka lupa untuk melihat rakan-rakan kita di hujung-hujung Selangor. Di Sabak Bernam, di Hulu Bernam. Semua ni kampung-kampung tradisional Melayu yang masih perlu dibantu. Petani-petani di Kuala Selangor masih perlu dibantu. Ada saya jumpa petani-petani yang mengatakan naik diesel ni teruk. Jentera padi nak jalan pun kos tinggi. Nak sewa jadi mahal, betul tak betul? Ini isu rakyat yang berada di negeri paling maju di Malaysia. Jadi gagal atau tidak kerajaan Selangor ini? Apa yang PAS tawarkan? PAS tawarkan bukan retorik. PAS tidak berani menjanjikan bulan bintang. Kita tak berani janji bulan bintang. Hari ini menang. Esok kita tak berani janji. Ustaz Nusi tak sebut macam tu. Kita hanya menjanjikan beberapa perkara yang kita mampu buat. Pertamanya kita janjikan pemimpin PAS ini integritinya tidak boleh dipertikai. Kita tidak ada kes rasuah. Kita amanah insya-Allah. Tengoklah YB macam Ustaz Nusi ni. Takkanlah dia nak makan rasuah. Kita ada orang yang begini, tetapi kerajaan Madani, kita banteras rasuah. Banteras rasuah, kita akan tangkap siapa saja. Setiausaha politik dia minta. How about, apa macam mana? Can you give me some pounds sterling? Setiausaha politik kepada Perdana Menteri Datuk Seri Syamsul Iskandar. Cerita apa banteras rasuah ni kalau di dalam rumah sendiri?
di dalam rumah sendiri, di dalam pejabat sendiri, kita tidak dapat kawal kaki tangan kita daripada mengambil, meminta rasuah. Walaupun kes masih berjalan, tapi itu tuduhannya. Tu saya ceritalah di luar. Tetapi PAS ini saya boleh jamin bebas sifar, rasuah dan tinggi integriti. Ramai orang kata ni wallahi wabillahi saya undi PAS ni, apa cerita? Saya lah peguam yang buat kes tu. Saya boleh cerita hari ni. Kan orang kata kan, betul tak? Dalam Facebook orang kata PAS pun rasuah juga. Tu wallahi wabillahi watallahi saya undi PAS, bagi duit RM50. Pertama, ini saya buat kes ni di petition pilihan raya Kuala Terengganu marang di mahkamah petition Mahkamah Pilihan Raya Terengganu. Tuduhan itu tidak berjaya dibuktikan, dan kalaupun ada, wallahi wabillahi watallahi saya undi PAS itu berlaku selepas pengundi masuk mengundi. Selepas mengundi. Apa bezanya? Bukan rasuah. Kalau tuan-tuan dan perempuan dah masuk mengundi, dah cap masuk indelible ink tu dah celup, keluar, saya ada lebih duit sikit, saya orang PAS, saya ada banyak duit, saya tanya, Pak Cik, dah undi belum? Dah. Undi apa? Undi rahsia tak apa. Undi apa? Undi PAS. Okey, saya orang PAS, saya banyak duit, saya seronok Pak Cik undi PAS, ambil RM50. Salah ke tak salah? Tak salah lah, rasuah celah mana? Kalau rasuahnya apa? Pak Cik sebelum masuk ni, Pak Cik kena janji dengan saya, Pak Cik undi PAS. Kenapa saya nak kena janji? Sebab saya nak bagi Pak Cik RM200. Saya bagi Pak Cik RM200, Pak Cik masuk, Pak Cik mesti undi PAS. Sumpah sekarang, wallahi, wabillahi, saya akan undi PAS. Itu baru rasuah. Betul tak betul? Itu bezanya. Jawab kat orang kampung. Jawab kat kawan-kawan kita yang buat fitnah ni. Peguam petition yang buat, saya yang buat kes itu, sahkan bahawa tidak ada rasuah dalam kes itu kerana wang itu dibayar oleh seorang yang banyak duit sebagai tanda gembira bantu belanja selepas undian itu dibuat. Tidak ada janji, tidak ada pengaruh, tidak ada rasuah. Dia orang buat lagi teruk. Betul tak betul? Janji macam-macam, bagi macam-macam. Saya tak nak sebutlah dia orang tu siapa. Tapi kita semua tahu. So tidak ada tuan-tuan, tidak ada. PAS menawarkan pimpinan yang bersih, berintegriti dan profesional, insya-Allah. Dan yang terakhirnya, PAS di negeri Selangor ini perlu diberi peluang kerana kita ada golongan profesional. YB Datuk Pesuruhjaya kita ni orang akademik yang sangat excellent, par excellence. Dengan konsep pendidikan Islam dia, dulunya profesor, rektor kuis, dengan banyak sekali kajian-kajiannya. Dia bukan orang lekeh. Bukan orang lekeh. Bukan orang yang ijazah sastra je, bukan. Ini orang akademik, profesor, belajar di UK. Dan ramai lagi sahabat-sahabat di dalam perhubungan PAS Selangor yang, dan juga badan YDP kawasan kita semua hebat-hebat, orang yang profesional, berintegriti. Kalau orang berintegriti ni adalah orang yang ingat Tuhan, orang yang takut Tuhan, orang yang ada takwa dalam diri. Apabila disogok oleh tauke-tauke, kami nak buka ladang babi, ambil 100 juta, dia tidak akan ambil kerana ada iman dalam dada dia. Itu bezanya. Betul tak? Jadi muslimin dan muslimat, tidak ada pilihan dah kita ni. Dengan apa yang berlaku pada hari ini, tidak ada pilihan melainkan kita sokong kerajaan PAS, sokong PAS untuk mengambil alih kerajaan negeri Selangor. Boleh tak boleh? Boleh. InsyaAllah. Dan kita kena turun kempen, bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang lain yang mungkin masih atas pagar, mungkin masih dengar fitnah-fitnah yang ada terhadap kita, mungkin masih keliru dan tidak yakin PAS ni boleh tak boleh. Sampaikan cerita pada hari ini. InsyaAllah
dengan apa yang berlaku kegagalan kerajaan Madani pada hari ini, orang semakin hilang percaya dan orang akan memberikan peluang kepada kita dan kita akan tunjukkan bahawa pentadbiran yang berasaskan Islam, berasaskan takwa, berasaskan integriti ini, pentadbiran yang akan membawa negara ini ke arah negara yang lebih baik sesuai dengan firman Allah di dalam surah As-Saba ayat 15, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!